Okay, sketch the graph for the of y equals to ex and y equals to negative 2x plus 2 on the same diagram. Hence, find an approximation for the root equation ex plus 2x minus 2 equals to 0. Okay, by taking this value as a first approximation, use Jerofson method to find approximation for this root correct to 4 decimal place. Okay, so benda ni sebenarnya senang je so tak payah risau sangat. Sebab dia guna calculator je. Alright, semua bahagian yang pertama ni adalah first part yang kita bincang sebelum ni lah. Sebab dia minta untuk approximate dulu dia punya root. Okay, sebab untuk Newton-Raphson ni kita kena ada first approximation ni. First approximation ni nilai yang kita nak mula lah sebagai Newton-Raphson ni. Okay, so mana nak dapat, kita kena tentukan. Sebab soalan ni dia tak bagi. Ada certain soalan dia bagi. Macam contoh, ni tak ada. Macam ni. Ini dia dah bagi dah. By using Newton-Raphson at starting point 1.5. So, kena pakai nilai yang dia bagi ni. Tak boleh pakai nilai lain. Tapi soalan yang ini dia tak tetapkan. Dia tak bagi. So, kita kena cari dulu sendirilah. Okay, dan dia minta untuk guna graphical method. Okay, so first kita sketch dulu graph EX. Okay, so graph EX, kalau kau ingat lagi bentuk dia macam ni. Okay, ni graph EX. Okay, dan satu lagi graph X minus 1. Sorry, ini contoh lain. Negative 2X plus 2. So graph linear ni kena ada at least 2 point lah. So let's say kita guna Y dengan X intercept. So when X equals to 0, Y dia 2. When Y equals to 0, okay, X dia sama dengan 1. So kita plot 2 point tu. Yang pertama 0, 2. Okay, di sini dia akan intercept dekat 1. So 2 atas ni sikit lah. 2. Okay, dan 1 sini. Okay, so kita sambung. Okay. So dia punya solution ni adalah pada dia punya intersection point lah. So intersection point ni kita boleh nampak dia ada between 0 and 1. So sebabkan kita nampak dia punya interval tu between 0 and 1. So kita boleh buat conclusion yang the root lies between x equals to 0 and x equals to 1. Ataupun ada juga yang tulis roots lie in interval 0, 1. Itulah mana cara Alright, so disebabkan kita tahu dia punya root tu ada between 0 and 1. So kita boleh tetapkan lah dia punya x0 ni. First approximation kita. Okay, ada setengah buku dia guna x1, ada setengah buku dia guna x0. So ini kita guna x0 lah. X0 ni kita panggil sebagai first approximation. Anggaran pertama lah. Okay. So sini ni bebas lah tak semestinya kamu pilih 0.5. Biasa pilih 0.5 lah sebab dia nilai di tengah-tengah between 0 dengan 1. Boleh je kalau kamu nak guna 0.4 boleh. Nak guna 0.7 boleh. Asalkan between 0 and 1. Cuma jangan ambil 0 dengan 1 lah. Okay, kena ambil in between dia. Okay, so ni sebabkan dia tak tetapkan jadi bebas. Tak semestinya 0.5 lah kita start boleh just start from 0.4 ataupun 0.7 terpulang beragam. Cuma sini saya pakai 0.5 saya ambil nilai di tengah-tengah. Okay, so sekarang kita nak buat proses Newton-Raphson. Okay, so untuk Newton-Raphson, first kali kita kena ada function fx tu. Okay, so from the equation yang dia bagi kat sini, equation dia e x plus 2x minus 2 equals to 0.
Okey, so dia sebenarnya ada kaitan dengan yang sebelum ni lah. Sebelum ni kita lukis graf untuk negative 2x plus 2. Okey, apa kaitan equation ni dengan dua graf ni? So kalau kita susun balik, Ex equals to, pindah 2x ke kanan dia jadi negative 2x plus negative 2 jadi plus 2. So ni adalah dua graf yang kita lukis tadi tu. Ex dengan negative 2x plus 2. Okey. So maksudnya solution untuk equation ni adalah sama dengan solution yang di sini lah. So sepatutnya memang kena ada kaitan lah. Okay, so cara dia adalah macam tadi lah. Okay, kita kena ada function fx dulu. So untuk dapatkan function fx, sebelah kanan mestilah 0. Dan yang ini akan jadi kita punya fx. Okay, so our fx is ex plus 2x minus 2. Okay, so mungkin ada yang tanya, kalau saya susun jadi macam ni boleh tak? Dia jadi 2 minus 2x minus ex equals to 0. So sekarang inilah fx saya. Okay, boleh tak pakai yang ini? Tak pakai yang ini. Okay, sebenarnya dua-dua boleh tak kisah. Asalkan first kali susun sebelah kanan 0. Okay, sebab sebenarnya dua equation ni adalah equivalent je. Cuma susunan dia terbalik kan. Satu positif, satu negatif. So dua-dua ni boleh digunakan. Okay, so tak kisahlah asalkan sebelah kanan tu 0. Okay, and the other side tu kita jadikan dia sebagai fx. Okay, so untuk Newton Raphson kita kena ada dia punya x prime ataupun the derivative lah. So kena differentiate. So pastikan kamu pakai rule yang betul lah. Biasanya basic rule je. Dia takkan bagi soalan Newton Raphson ni, dia takkan gunalah chain rule ke quotient rule ke, tak ada lah Biasanya pakai basic rule sahaja. Okay, so differentiate ex sama je ex. Differentiate 2x akan jadi 2. Differentiate negative 2, 0. Okay. So, pastikan tunjuklah step kamu differentiate ni. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam formula Newton-Raphson. Okay, so yang penting ni kita ganti dekat bahagian ni lah. Bahagian ni. Yang ini sama je. Dia akan jadi xn plus 1 equals to xn minus. Okay, di sini ganti yang fx. So, ex plus 2x minus 2 di atas. Okay, derivatif dia di bawah. Ex plus 2. Okay, so sini kalau kita tengok formula dia xn So, sini kena tambah sikit lah. Jadi xn. Okay, so formula ni wajib tulis ni. Jangan terus iterate sebab nanti mungkin kata dia terus tekan calculator je kan. Tapi yang ini mesti tulis. Kalau tak tulis ni biasanya dia potong markah So tulis dulu formula Newton-Raphson yang kamu nak guna. Okay, kemudian barulah kita akan start iterate Okay, so kita akan start from x0. X0 tadi kita guna apa tadi? Kita pilih 0.5. Okay, so kita start from x0. Okay, so kalau kita tengok formula kat sini, dia xn plus 1 is equals to xn. So kalau kita nampak sini dia n dia plus 1, sini dia xn. So kalau kita ganti x0 di sini, okay, so di sini dia akan jadi x0 plus 1 lah. Jadi sini dia akan jadi x1. Okay, sama lah kalau kita ganti x0 dalam equation ni, jawapan sebelah kiri ni dia akan jadi x2. Okay. Alright, so kita akan ganti dulu first approximation kita which is 0.5 ke dalam formula Newton-Raphson. Okay, so kalau kita ganti x0 ke dalam formula tu, kita akan dapat x1 lah. Okay, so semua xn tu kita ganti dengan 0.5.
Okay, so bila nak masukkan dalam calculator, so better masukkan equation yang inilah yang ini. Okay, maksudnya tulis biji macam tu, cuma dia tak ada n tu lah. Kita tulis x minus, okay, tak fraction, okay, x plus 2x minus 2, bawah ni ex, okay, plus 2. Okay, so tulis macam ni dalam calculator. Type macam tu. Lebih selamat lah. Jangan key in satu-satu. Jangan key in dekat x tu apa 0.5. Lambat. Satunya lambat. Satu lagi biasanya boleh tersilap lah. Tapi untuk dekat atas kertas kena tulis. Kamu ganti 0.5 dalam equation tu. Okay. Kena tulis macam ni. Okay, so sekarang baru kamu tekan calculator. So nak masukkan nilai, kita tekan calculate. Masukkan nilai x0 kita 0.5. Okay, tekan sama dengan. Kita akan dapat the second approximation. Dia akan jadi 0.3222058572. Okay, so calculator kamu dia akan display 10 decimal place, 10 decimal place. So kamu tak perlulah salin semua. Kita akan follow soalan ni punya arahan. Okay, so dia kata sini dia nak root kita ni correct to 4 decimal place. Okay, tapi ni kena ingat ni adalah final answer. Final answer yang 4 decimal place. Jadi jalan kerja kena lebihkan. Biasanya kita lebihkan 1 lah. Kalau dia minta 4 decimal place, kita bagi 5 decimal place. So sini tak payahlah tulis semua. Kita ambil 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. So sampai 0 ni je. So bila bunda 5 ni akan naik 1 di depan lah. So kita akan tulis 3.2221. Okay, so sekarang kita punya jalan kerja ni 5 decimal place. Lebih 1 daripada final answer punya decimal place. Sebab final answer dia minta 4 decimal place. Jadi jalan kerja kena lebihkan. Jangan kurang kena lebihkan. Kalau kamu bagi 4 decimal place, nanti dia akan tolak 1 markah. So tu yang leceh sikit. Okay, so sini kita dapat second approximation lah. Kita dapat x1. Okay, so kita ambil balik jawapan ni. Jawapan 0.3221 ni ganti semula ke dalam Newton-Raphson formula tu. Ganti dalam KXN. So dia akan jadi 0.3221 minus e to the power of 0.3221 plus 2 times 0.3221 minus 2 over e 0.3221 plus 2. Okay, so sekarang kita dah ganti x1 dalam Newton-Raphson. So sebelah kiri ni dia akan jadi x2 lah. Okay, so kita masukkan nilai ni dalam calculator. So cara dia tekan calculate. So jangan reset biar je macam ni. Tekan calculate. So dia akan minta nilai yang baru. Jadi kita masuk 0.5. Sekarang kita nak masuk 0.3221. Okay, so kita sebenarnya tak payah type pun jawapan tu. Sebab jawapan tu dah ada dalam calculator. So tekan answer je. Okay, answer. So dah ada nilai dia 0.3222. Okay, belakang tu tak payah kisahlah biar je. Yang penting kita dah masukkan jawapan yang sebelum tu ke dalam ni. Okay, so tekan je sama dengan. Kita akan dapat nilai dia sama dengan 0.3149. Okay, dia nak 5 decimal place 1, 2, 3, 4, 3. Okay, so kita dapat third approximation. Okay, kemudian kita ganti lagi sekali Kita ganti ke dalam formula Newton-Raphson. So kalau ganti sekali lagi dia akan jadi
Ni dah check sikit kena tulis panjang. Hmm. Okay. So kena tulis kamu ganti ni. Ni mesti ditunjuk dalam kertas jawapan. Okay. Dan barulah tekan calculator. Calculate answer. Calculate answer. Dia akan masuk jawapan yang sebelum ni. Okay, tekan sama dengan. So dia akan dapat 0.31492. Okay, dan kita teruskanlah proses iterate tu. Dia panggil ni iterate ulang balik masuk nilai. Okay, cumanya untuk ganti ke dalam formula ni, saya tak pasti dulu dia minta 2. Sekarang saya letak 3 kali lah. Tunjuk at least 3 times. Okay. Yang keempat tak perlu dah tunjuk. Yang keempat boleh terus tekan calculator je. Okay, so X4 tekan je calculate answer sama dengan. So kita akan dapat 0.31492. Okay, so persoalan ni bila kita nak stop. Okay, so kita akan stop bila jawapan dia dah tak berubah. Macam sini. Dia dah stop changing. Tadi kita still go on sebab dia masih berubah kat belakang ni. Daripada, walaupun sama dah 3.4. Okay, sama. Tapi belakang ni still berubah. Jadi 3 jadi 2. So kita check satu lagi lah. So bila kita check satu lagi, jawapan dia dah stop changing. So kamu kata tak puas hati lagi, nak check lagi. Tekan calculate answer sama dengan. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. 0.31492. Tekan sekali calculate answer. Tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey, tapi kamu tak bolehlah tunjuk banyak-banyak sangat. Bila tunjuk terlalu banyak macam ni. Okey. Dia nanti kamu dikira tak pandai berhenti pula. Pun ditolak markah. Tak pandai berhenti pun ditolak markah. So since terus kamu nampak benda tu dah stop changing. So tak payah tulis dah yang selebihnya tu. Kalau nak check pun untuk diri kamu sendirilah di atas calculator ni. So sini kita dah boleh stop kita punya iteration process tu. Okay, so kita boleh terus buat conclusion yang X is approximately 0.3149. So kita kurangkanlah sebab dia nak final answer tu in 4 decimal place. Tadi jalan kerja 5. Tapi jawapan akhir adalah 4 decimal place.